kalau saya lah seorang yang ada anxiety, saya menonton video tuan, saya rasa anxiety saya akan meningkat. Betul. Sebab kita tengok ini tak selamat, ini tak selamat, macam mana? Saya rasa lah kan. Memang. Last kali ambil rantai welding. Itulah. Pun tak selamat. Tak ada, I pun tengok, I pun baca komen kadang-kadang ada orang cakap, oh bang, malam ni aku nak simen je lah rumah aku. Itu aku simen je lah. Kan? Tapi memang is true kan. Memang ada orang yang memang WhatsApp saya, message saya, DM saya cakap, oh tuan, saya tengok video-video kamu ni, anxiety saya meningkat. Saya cakap, okay, apa yang saya boleh buat adalah mungkin contoh, kamu hantar gambar rumah kamu tu macam mana, saya boleh beri tip-tip sikit lah. So kadang-kadang saya tolong lah, mana saya boleh tolong, saya tolong. Cakap okay, rumah ni mungkin kamu boleh buat ni, panggil kontraktor tambahkan ni. Kan? Bukan selalu pakai CCTV tu bagus, tak semestinya. Macam kebanyakan orang tanya saya, what is the best security system? You tanya saya, anjing. It's the best security system. Tapi bukan semua orang Melayu boleh simpan anjing kan. Next option apa? Kalau anjing tak boleh apa? Takkan kucing kot. Takkan, bukan kucing. Itu bukan kucing, angsa. Angsa. Rumah dia ada. Rumah dia. Tengok. Rumah kebun ada. Rumah kebun ada kan. Sebab tu macam Datuk nenek kita kat kampung dulu semua dia bela angsa. Bukan dia nak masak ke apa kan, dia bela sebagai security. Angsa tu memang dia macam anjing tau. Dia hanya respect tuan dia. Orang lain masuk dia bising. Dan kalau dia nak kejar kamu, kepala tu jatuh habis lah. Baik kamu lari je lah kan. Dia bukannya first dia bukannya nak sudu tu je. Yes. Bising tu. Dia bising tu. Bising lah, kamu tahulah kan. So angsa lah kan. Tapi also what I always tell macam member-member Melayu saya selalu cakap, tak apa, anjing tu dikatakan memang kita tak boleh sentuh, especially terutamanya kalau basah. Tapi the next best thing you can do, anjing-anjing jalanan di kawasan perumahan kamu, jangan panggil DPKL. Kalau dia jenis yang tak gigit kamu kan, jangan panggil DPKL ke mana-mana majlis kan. Kamu kat luar rumah kamu, depan gate kamu tu, hari-hari kamu letak makanan kat situ. Betul. So malam-malam dia datang, dia makan, dia tidur depan rumah kamu. Kamu tak payah jaga pun, dia jaga rumah kamu sekarang. Ya, betul. Free security. Ya. Kan? So kadang-kadang I tengok pun ada orang kat TikTok, Instagram dia pun dia tunjuk video-video orang Melayu kan. Anjing depan rumah dia jaga rumah, dia datang pun dia ekor dia macam ni kan. Tapi dia tak sentuh pun tak apalah kan. Janji anjing ni apa yang memang bagus tentang dia boleh tahu niat kamu baik ke tidak kan. So kamu letaklah makanan kat situ. Tapi tolong jangan letak coklat lah. Yang kebanyakan orang tak tahu. Racun kan tu? Coklat tu sebenarnya macam racun untuk dia. So di situ dia boleh mati makan coklat. I see. Kamu mungkin niat baik, makan nak bagi sikit kan. Tengok next day morning dah mati dah. Kan. So anjing tu kamu jaga, dia jaga kamu.